Hai, Assalamualaikum. Saya adalah seorang yang selalu salahkan diri sendiri. I mean like, tak kisahlah apa pun jadi, kucing tu beranak pun saya salahkan diri sendiri. Padahal kucing tu yang beranak, bukan saya. So, disebabkan kucing tu beranak dekat dalam almari, baju jadi macam busuk, kotor dan everything, kena wash. So, saya akan salahkan diri sendiri. If you wanna know, kalau betul-betul nak tahu kenapa kita selalu salahkan diri kita sendiri padahal benda tu tak ada kaitan langsung dengan diri kita, dia walaupun dia macam berlaku depan mata ataupun belakang kita ataupun dekat mana-mana, walaupun 3 kilometer jauh pun, kita akan salahkan diri kita sendiri. Contoh, dia cakap dekat dia gemuk, contoh. This is real case. Saya yang rasa bersalah sebab macam kenapa kau cakap dekat dia macam tu? I mean like, dia akan rasa something tak? Padahal I'm not involved. Tapi secara tak sedar, saya yang rasa bersalah. Okay, so if you want to know, I mean like, saya akan explain, terangkan satu-satu kenapa kita selalu salahkan diri kita sendiri, and towards the end, macam mana saya cure benda macam ni. And it's actually take more than 10 years untuk saya cure. 10 years. Okay lah, plus minus 10 years lah. Macam I start to realise, this is actually something that I need to cure. Means like saya kena sembuhkan diri sendiri, macam so-called like healing untuk diri sendiri. Okay, so the first thing is, kenapa kita selalu salahkan diri kita sendiri walau apa pun, padahal kita tak ada power, tak ada kuasa untuk buat benda tu supaya tak berlaku. Sebab kita nak make sure orang tak disakiti. Sebab kita sebenarnya daripada kecil, kita diajar untuk apa-apa jadi, kau bertanggungjawab. Itu sebabnya kita selalu bertanggungjawab untuk semua benda. Pasal, kalau kata daripada kecil, pasal duit, pasal jaga adik-beradik, pasal kesilapan orang, saudara mara, pakcik, makcik, cucu, cicit, cocot, semua kita yang kena bertanggungjawab. Sebab kalau kata benda tu tak berlaku secara apa yang kita expect ataupun orang lain expect, kita yang kena. So itu sebabnya kita sampai ke sekarang, kita adalah orang yang macam kita akan abuse tau. Macam kita akan dera diri kita sendiri kalau kata benda tu tak jadi. Kita akan cakap, oh, aku ni gagal lah, aku ni teruk lah, aku ni macam ni. Padahal sebenarnya benda tu semua bukan salah kita. Totally bukan salah kita. Itu pilihan yang dia nak buat, bukan kita yang cakap apa-apa. Kita pun tak influence dia untuk buat benda tu, tapi dia yang buat. Okay, yeah, that's the things. Okay, Kenapa saya bercakap pasal benda-benda macam ni? Sebab it's actually, I'm talking about me. Saya bercakap pasal diri saya sendiri sebenarnya. Saya bercakap dari segi macam, sebenarnya saya nak buat sesuatu benda yang best dalam hidup saya. Saya nak jadi happy, saya nak jadi lebih disayangi, saya nak ada duit yang banyak, saya nak ada kesihatan yang baik. So, tapi disebabkan benda tu berlaku yang menyebabkan, contoh saya tengah nak bina bisnes saya sendiri. So, benda tu berlaku disebabkan saya akan fikir indirectly, saya akan fikir, oh, sebab aku bina bisnes, that's why benda ni jadi berterabur. Ataupun disebabkan aku nak tukar tempat kerja ataupun aku nak improve position kerja aku, tapi benda tu jadi, so sebab salah aku. It's actually happening. Itu adalah apa yang saya lalui. So, kenapa benda ni sangat penting dari segi sukses, dari segi kejayaan, kewangan kita, dari segi emosi kita, dari segi keluarga kita, dari segi kita punya relationship diri kita sendiri. Maksudnya kita ada hubungan dengan diri kita sendiri. Sebab kalau kita selalu salahkan diri kita sendiri, walaupun kejayaan tu depan mata, kita tak nampak. Kita tak boleh nampak dia. Sebab let's say, kalau kata contoh awak nak mula side income, awak nak buat kek, awak suka baking, awak suka buat kek, awak suka
awak suka makan kek, at the same time awak nak orang rasa kek awak ni yang sangat-sangat sedap, sangat-sangat gebu everything. So awak dah siapkan, awak jual dengan harga 20 sen. Sebab awak rasa macam aku tak layak lah benda-benda macam ni, aku tak layak lah. Aku macam kek aku ni biasa je macam. Tapi pada orang cakap kek sedap lah, kek kau buat ni memang sedap gila lah. Macam oh my god, ya Allah, sedap gila. Tapi macam apa yang awak cakap kat sini, oh tak boleh. Sebab aku macam tak lantah. Macam benda kalau kata aku nak buat benda yang baik je mesti tak jadi. Nampak tak? Benda tu kita menyebabkan kita akan jadi self-sabotage. Contoh lain. Contoh lain yang is actually pasal diri saya sendiri. Saya dulu adalah seorang dibesarkan daripada keluarga rumah flat. Jadi parents bercerai tapi tak adalah masa budak. Cumanya daripada kecil saya nampak yang parents, mak dengan ayah saya selalu bergaduh daripada kecil lagi. So bergaduh lah, kelahi everything. So diorang bergaduh disebabkan duit. So saya fikir macam kalau aku ada duit, aku mesti gaduh macam ni. So aku tak nak. Awak cuba bayangkan kalau macam apa-apa peluang yang datang dekat saya akan macam bila duit tu naik sikit, saya akan macam no, aku tak suka. Sebab nanti kalau aku ada duit banyak ni, aku akan macam kelahi. Sebab unconsciously kita tak sedar yang sebenarnya kita fikir duit tu jahat. Kita akan gelakkan, apalah orang cakap macam duit tu evil and everything, duit tu adalah the root cause of the problems. Tapi sebenarnya tak. Sebab kita yang tak sembuhkan kita punya luka lama, kita punya trauma. Itulah menyebabkan kita tak nampak peluang depan mata kita. That's why saya selalu cakap macam kita kena sembuhkan trauma kita. Sebab kalau kita sembuhkan trauma kita akan nampak peluang tu depan mata. Betul-betul depan mata. Like really in front of my eyes. Betul macam zup. Betul macam lah aku boleh buat benda ni. Something like that. So macam mana saya cure benda ni? Macam mana saya ubat diri saya luka lama yang daripada kecil, yang macam parents, keluarga bercerai, tak pernah sebuku, sebulu or whatever the term is yang saya boleh keluarkan, memang tak sebulu. Memang tak boleh tengok muka. They cannot see their face to face eyes for like 20 years macam tu. 20 tahun saya tengok benda ni. Awak boleh bayangkan macam mana perasaan saya daripada kecil yang macam dalam keadaan ketakutan, everything. I mean like, that is so bad. So, saya tak perlu lalui benda tu. Apa yang saya buat adalah saya maafkan diri saya sendiri. No, itu bukan aku punya life. Aku punya life is better than that. Itu adalah mak ayah aku punya cerita. Maksudnya, lepas saya buat macam tu, saya confident dengan diri saya sendiri. Of course, hari ni saya confident, esok saya down. That's life. I mean like, you don't have to be so confident every day, macam tu, tak perlu pun. Apa yang awak boleh buat adalah awak merelakan. Macam awak cakap kat diri sendiri, oh benda ni apa yang aku tengok dulu. Awak admit dia. Awak cakap, oh ni apa yang aku lalui dulu. Macam awak bayangkan, kenapa macam kenapa benda ni jadi Macam oh rupanya masa aku kecil macam ni. Sebab kita nak analyse. Bila kita tahu yang dia tu macam, kita tahu yang kita masa budak kecil tu, kita jumpa dia macam, oh kau sebenarnya selalu ditinggalkan ataupun kau selalu dimarah sebab kau selalu dipertanggungjawabkan atas benda bukan yang kau punya pun. So, disebabkan macam tu, you analyse, you conscious, you sedar yang macam, oh tu bukan aku. So, apa yang selepas tu saya buat adalah saya maafkan dia. Saya macam, tak, kau tak perlu lalui benda macam ni pun. Kalau kau dah lalui benda tu, kau tak perlu bawa sampai sekarang. Aku lepaskan kau. Macam, saya lepaskan trauma saya. So, saya boleh move forward dengan life saya. Saya boleh move forward. I mean like, seriously, boleh move forward. Saya boleh bergerak ke depan. Saya start macam, saya tengok dunia saya lebih berbeza sekarang ni. Saya boleh nampak macam, there's so much love. Ada kasih sayang sekeliling saya. Ada ramai orang yang sayangkan saya. So, dekat situ saya start berubah. Saya start nampak yang macam, oh sebenarnya aku ni layak disayang. Aku layak terima kewangan. Aku layak hidup senang. Aku layak hidup tenang. So, kalau kata awak lalui proses macam tu, awak conscious, awak sedar yang, oh tak, itu sebenarnya benda lama. So, lepas awak buat macam tu, awak lepaskan dia, awak betul-betul lepaskan. Awak betul-betul lepaskan perasaan tu dengan memaafkan. Awak maafkan semua benda, insyaAllah,
awak akan rasa better. So kalau kata awak suka video macam ni, awak boleh tengok video lain ataupun saya jumpa awak di video seterusnya. Okay, bye. Assalamualaikum.